Hai semua, hari ini saya nak share 5 cara macam mana nak cipta persekitaran yang kaya dengan rasangan bahasa untuk bantu anak cepat bercakap. Tahu tak anda, anak yang tak pandai bercakap akan tantrum 2 kali ganda lebih teruk daripada anak yang pandai bercakap. Sebab itulah stimulasi awal sangat penting. Lagi cepat anak belajar dan dengar perkataan, lagi cepat dia belajar berkomunikasi dan tantrum pun akan kurang. Ini adalah konsep natural parenting. Kita tak paksa anak bercakap, tapi kita cipta persekitaran yang membantu dia untuk belajar bercakap. Jadi, khas untuk parents yang nak anak lebih berani explore dan bijak bercakap, jom saya tunjukkan. First, anak kena rasa safe nak bercakap. Kalau dia tercakap salah, jangan gelakkan dia. Sebaliknya kita ulang saja. Contohnya kalau dia kata untuk makan, kita ulang saja. Oh, adik nak makan buah. Ulang saja. Jangan gelakkan dia, jangan paksa. Next, kalau kita nak anak belajar bercakap, kita kena bercakap dengan anak. Bayangkan anda macam DJ radio, cerita semua benda. Cakap apa anda buat dan cakap apa anak buat. Contohnya, oh adik pakai baju biru hari ni, mama nak pakaikan baju adik. Lagi banyak anda cakap, lagi banyak anak dengar dan belajar. Yang penting, intonasi mestilah menarik. Ni pula ramai yang terlepas pandang. Jangan buat semua benda untuk anak. Beri peluang anak cuba. Kalau semua benda kita buatkan, anak tak ada peluang untuk request ataupun tanya. Contoh, kalau kita bagi anak biskut dalam bekas tertutup, anak ada peluang nak request dan tanya. Dia mungkin akan cakap, mama ataupun please tolong buka. Jadi, beri peluang ataupun cipta peluang tu untuk anak cuba cakap. Kadang-kadang kita terlalu excited sampai tak beri peluang untuk anak tu cuba cakap. Try pause sekejap dan bagi peluang untuk anak tu cuba fikir dan respon. Contoh, bila kita tanya, adik nak susu ke air? Pause. Diam sekejap, tunggu. Kalau tak boleh sabar, kira 1 sampai 20. Kemudian tunggu respon daripada anak. Kalau ditunjuk je, kita terus cakap, oh adik nak air. Jangan guna bahasa baby macam mamam kalau anak dah boleh cakap perkataan sebenar, makan. Kita adalah role model, tunjukkan contoh yang betul. Konsep natural parenting ini bukan mengajar anak dengan cara memaksa, tapi tentang mencipta persekitaran yang kaya dengan rasangan bahasa dan komunikasi supaya anak boleh belajar bercakap dengan natural dan gembira. Jadi parents, kena cuba dan konsisten cuba. Yang penting, bagi anak peluang. Cipta persekitaran yang fun dan enjoy proses ni. Saya Zuraida Syaimi, parenting coach dan speech therapist anda. Kalau suka tips ni, jangan lupa like, share dan follow untuk lebih banyak tips parenting. Jumpa lagi.